Bab al-masu ala khuffain wa ala al-imamati. Bab menyapu pada dua sarung kaki, khuf. Wa al-imamati, dan pada imamah, serban. Imamah, serban. 99 wa mi'ah, 199, Bukhari dan Muslim. Mi'atain, isnain wa sab'in wa mi'atain, 272. An Hammam, daripada Hammam. Hammam ni, sekejap. Hammam bin Harith bin Qais bin Am bin Rabi'ah bin Harith al-Kufi. Dia apa kira apa tabi'in Kufi. Mati 65, 63, dia kata 65 Hijrah dia mati. Okey. Dia kata an Hammam, daripada Hammam, qala, beliau berkata, bala jarirun thumma tawadda'a, telah kencing, bala yabulu, kencing. Buang air kecil lah. Okay. Bala jarirun, telah kencing Jarir bin Abdullah. Okay. Thumma tawadda'a, kemudian dia berwuduk. Okay, yang kat sini Hammam dia tabi'in. Jarir itu adalah sahabat. Jarir itu adalah sahabat. Jarir bin Abdullah bin Jabir. Okay. So dia kata kat sini thumma tawadda'a, kemudian Jarir pun berwuduk. Wa massa ala khuffaihi, dan dia menyapu pada khuf, dua khufnya. Okay, khuf ni sebenarnya kali istilah yang tepat dia adalah sarung kaki dari kulit. Bila disebut khuf, sarung kaki daripada kulit, daripada skin, dibuat bentuk macam sarung kaki dan dipakai. Okay. Kalau anda kata stokin biasa kita pakai ini panggil jawrab atau syawrab. Jawrab atau syawrab. Dan dekat sini dia kata bila Jarir bin Abdullah sapu pada, dia tak basuh kaki dia. Sampai pada kaki, dia wuduk bahagian lain macam biasa. Sampai di kaki, dia tak buka sarung kaki dia yang kulit tu. Dan dia cuma ambil air, basahkan dan dia sapu di atas. Sapu di atas. Okay. Faqila, maka dikata kepada Jarir bin Abdullah, taf'alu hadha, kau buat macam ni? Kau macam ni? Orang tanya. Faqala, maka kata Jarir, na'am, ya. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah lihat Rasulullah SAW. Bala, baginda pergi kencing. Thumma tawadda'a, kemudian baginda berwuduk. Wa massa ala khuffaihi, dan baginda menyapu pada dua khuf baginda. Sapu pada dua khuf baginda. Okay. Qala al-A'mash, berkata A'mash. A'mash tabi'in A'mash, nama betul dia Sulaiman bin Mihran al-Asadi. Okay. Ibrahim bin Yazid bin Qais bin Aswad bin Amr bin Rabi'ah. Okay. Ibrahim bin Yazid bin Aswad. Jadi terkenal ni tabi'in. Dia kata dia orang bincang tentang hadis ni. Berkata A'mash, berkata Ibrahim bin Qais, kana yu'jibuhum hadzal hadis. Dahulunya menakjubkan mereka hadis ini. Hadis ni diorang impress dengan hadis ni. Kenapa? Li'anna islama Jaririn kana ba'da nuzulil Ma'idati, kerana Islamnya Jarir bin Abdullah adalah selepas daripada turunnya suratul Ma'idah. Kan surah Ma'idah yang ke-6 adalah berkenaan dengan wuduk. So jadi dalam ayat ke-6 surah Al-Ma'idah, Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman, idza qumtum ila shalah, bila kamu bangun untuk mendirikan solat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kamu hingga siku, wamsahu bi ru'usikum, sapulah pada kepala kamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kamu basuhlah sampai ke buku lali. So bila sebutan hadis Al-Quran tadi, memang letakkan pembasuhan. Pembasuhan. Basuh. Mana muka basuh, tangan basuh, kepala sapu, kaki basuh. So ketika mula dengar hadis Jarir ni kan, diorang mungkin ada macam dispute. Sebab dia kata mungkin kisah Jarir ni awal sebelum turun surah Al-Ma'idah. Sebab
Okey, nak kena faham tajuk solat atau wuduk sebenarnya sebelum daripada Nabi Muhammad SAW diperintahkan dengan solat 5 waktu ataupun sebelum baginda diberikan arahan untuk berwuduk untuk solat, sebenarnya telah diketahui oleh mereka. Sebab kita lihat dalam Al-Quranul Karim dalam ayat surah Maryam ayat 54, 55, 54, 55, Allah nyatakan wadhkur fil kitabi Ismail. Sebutlah atau kenanglah dalam kitab tentang Ismail. Innahu kana sadiqal wa'di. Dia adalah seorang yang benar janji. Wa kana rasulan nabiyya. Dia seorang rasul lagi nabi. Dan ingat Ismail. Kemudian Allah sebut wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dan dia dahulu perintah keluarganya untuk solat dan zakat. Maksud dia bila diperintah solat dan zakat, maksud dia daripada zaman Ismail AS lagi, yang dia atuk jauh, berpuluh atuk. Sebab Nabi sampai Adnan 21. Daripada Adnan sampai Ismail tak tahu banyak mana. So, jadi Ismail AS, di zaman dia tu, zaman mula Ibrahim, letakkan Ismail ke Mekah, ketika tu dah ada syariat solat. Sebab tu sebenarnya solat ni bukan tak diketahui. Cuma solat 5 waktu yang wajib hanya turun perintahnya selepas malam Isra' dan Mi'raj. Jika tidak, solat actually exist. Sebagaimana Kaabah, tawaf di Kaabah kan dah exist sebelum Nabi lahir pun. Kaabah tu dah ada. Tawaf di Baitullah, wukuf di Arafah, bermalam di Mina, ada. So means that kesan-kesan ajaran Ismail masih ada. Lepas tu bila orang tanya, apakah cara Nabi beribadat dalam Gua Hira sebelum Allah Ta'ala pilih baginda menjadi Nabi? Jawapannya, apa yang cara pernah diajarkan oleh Ismail kepada anak cucu dia. Sebab mereka ni descendant daripada Ismail. Nabi Muhammad adalah keturunan Ismail yang tinggal di Mekah dulu. So basic dia, memang kita faham kat situ, memang diorang tahu solat. Macam tu juga mungkin tahu dah wuduk. Cuma bila Allah Ta'ala letakkan hukum tadi kan surah Al-Ma'idah. Jadi kebarangkalian, diorang mungkin kata Jarir bin Abdullah ni masuk Islam awal. So dia tengok perbuatan Nabi sebelum surah Al-Ma'idah. Problem dia masuk Islam lepas surah Ma'idah. Surah Ma'idah suruh basuh kaki, bukan sapu kaki. Mana semua dari basuh sampai kat kepala, sapu, sampai kaki, basahkan air, sapu. Jadi A'mash berkata Ibrahim, tabi'in dahulunya menakjubkan mereka hadis ini kerana Islamnya Jarir adalah selepas turunnya Al-Ma'idah. So maksud dia, ini antara perkara yang Nabi buat lepas turun ayat wuduk. Maksud dia valid sampai kiamat. Bahkan sebenarnya menyapu pada khuf ni, pada sarung kaki ni, setengah para ulama kata antara tanda pembeza Syiah dan Sunnah. Sebab 70 orang sahabat Nabi dijumpai oleh para tabi'in mengatakan menyapu pada khuf ni ada. 70 sahabat. Bukan seorang, dua. 70 orang sahabat menceritakan perbuatan menyapu pada khuf ni adalah termasuk daripada sunnah. Dia maksud dia macam ni. Okay. Dan bila kita sebut tentang sarung kaki tadi kan, zaman Nabi SAW dahulu pakai sarung kaki itu daripada kulit untuk tahan lasak. Dan kita pula zaman sekarang pakai stokin biasa. Tapi stokin yang kita pakai ni boleh dikatakan tahan lasak juga. Seperti khuf. So boleh kita berjalan. Kalau anda kata bentuk yang lembut, kita jalan-jalan koyak. Itu tak boleh. Tapi kalau kita boleh berjalan ke depan, ke belakang dengan stokin kita kan, naik atas turun bawah, tak koyak, maka dia sama dengan sifat seperti khuf. Maka boleh kita pakai. Sebab ada hadis yang datang, memang Nabi SAW menyapu daripada dua stokin. Lafaz dia jawrab atau syawrab. Bukan lafaz khuf. So, bila lafaz hadis sudah sahih, maka kita boleh beramal. Tak punya masalah. Cuma setengah orang di kalangan ulama mazhab Syafi'i masih tak benarkan. Alasan dia kata pasal kita tak tahu stokin yang tu koyak ke, entah ni ke. Asalkan dia tutup buku lali, sepatutnya boleh. Tutup sampai atas. Kalau stokin setengah, tak boleh. Kan ada stokin yang pakai untuk apa? Senaman kan, stokin separuh tu kan. Tu tak boleh. Yang nampak buku lali tu, tak boleh. Dia kena tutup kawasan fardu. Tutup kawasan fardu, sapu di atas.
Dan bila kita sapu atas sarung kaki atau stokin, bukan sapu atas kasut. Sebab Nabi tak pernah sapu di atas kasut. Nabi akan tanggal kasut, sapu di atas sarung kaki. Yang dulu khuf kulit ataupun stokin lah zaman sekarang. Yang menggantikan khuf. Sebab kerja dia sama. Halang kaki kita daripada kesejukan, kepanasan. Kan? Kita kata sarung kaki itu cukup. Kalau ikut kepada masalah tahan lasak, atau apa kaki, apa stokin, apa khuf tadi pun boleh lubang juga. Kalau kita asyik berjalan atas dia. Kulit pun akan lusuh. Di sini, bila kita pakai sarung kaki ni, atau khuf ni, atau stokin ni, kita syarat dia mesti sarung kaki kita dalam stokin tadi, atau sarung kaki tadi, dalam keadaan kita dah berwuduk, suci. Mana saya dah wuduk, saya pun sarung kaki. Atau dalam keadaan bersih. Contoh dah solat subuh, kemudian pukul 9 tu masih ada wuduk, saya pun sarung khuf. Atau sarungkan stokin. So saya start daripada that point, saya kata zuhur nanti, kalau saya batal wuduk, saya tak perlu dah buka kaki untuk basuh. Maka menyamai saya sapu di atas sahaja. Sapu di atas sahaja. Bukan bawah. Kita ambil air, renjis, sapu atas kaki. Atas sarung kaki kita. Dan inilah datangnya kata-kata Ali bin Abi Talib. Kalaulah agama itu mengikut akal, menyapu di bawah khuf lebih masuk akal banding sapu di atas. Kita berjalan macam ni, tapi sapu di atas. Ini realiti yang kita kena faham. Memang menyapu khuf ni sarung kaki di atas, bukan bawah. Dan macam yang sebut tadi, bila dia punya penggunaan dia serupa macam sarung kaki yang kulit tadi, maka boleh pakai. Dan tempoh dia untuk orang yang bawah lagi, nanti bawah ada hadis dia. Okay. So, jadi benda ni pemudahan untuk orang yang musafir. Nanti kita baca 3 hari 3 malam atau 15 waktu solat. Kalau untuk orang yang tak musafir, sehari semalam atau 5 waktu solat. Yang ke-6 tu kalau dia batal, dia kena ambil wuduk balik. Basuh kaki, baru sarung balik semula. So actually pemudahan sebenarnya. Kadang-kadang tak nak kaki pecah sebagainya. Dan orang perempuan, kalau untuk menghalang kaki dia dilihat oleh orang yang bukan mahram, pakai stokin. Lepas tu kita ada satu slogan dulu. Dekat Yasir Taklim. Tak pakai stokin, macam tak pakai tudung. It's actually your aurat. You don't wear sock, as if you don't wear khimar. Sama lah. Macam orang tu pakai tudung nampak ketiak. Kan apa zaman-zaman budak-budak pakai tudung baju seteng. Baju ketat. Macam tu stokin tadi. Kalau tak pakai stokin, dia nak buat macam tak pakai tudung lah. Tapi ada orang marah. Apalah ni sebagainya. Kita bagi tahu hukum. Awak tak nak ikut, kita tak paksa pun. Tapi dia rasa malu. Dia tak ni. Pelik sikit. Okay? Yep. Solat boleh. Di sini, bab berkenaan solat dalam kasut tajuk lain. Bab bersuci tadi. Untuk ganti basuh kaki, sapu di atas. Sebenarnya benda ni sangat convenient. Untuk orang-orang yang duduk negeri sejuk dan sebagainya. Malaysia ni orang tanggal stokin. Tak tahan lasak. Kalau kita jenis memang nak kita memang tak tahan sejuk, pakai stokin. Dan kita boleh buat lah. For all day long. Untuk sehari. Sehari semalam kalau tak musafir. Musafir, 3 hari 3 malam. Pakai stokin tu, pakailah, pergilah. Batal je wuduk. Kemudian kita cuma perlu sapu di atas. Cuma kita kat Malaysia ni ada problem sikit. Sebab tandas kita di Malaysia ni basah. Masuk tandas tu basah. Maka orang macam jadi basuh kaki lagi mudah. Kan basuh stokin pula. Stokin ke basah masuk dalam surau. Masalah. Pening kepala. Faham sudut dia. Baik. Ya, sila. Pun sama juga tak boleh kan tanggal. Sebab Nabi punya kasut pun memang tutup sampai atas. Sebab Nabi tanggal kasut tapi tak tanggal khuf. Kasut. Tak boleh. Kasut dia bukan khuf dia. Kasut bukan khuf. Sebab dia memang sarung kaki yang menutup kaki kita untuk kita berjalan di sebelum kasut. Sebelum kasut. Baik. Lafz Bukhari, kenapa? Diorang rasa takjub dengan hadis ni. Li'anna Jariran kana min akhir man aslama. Kerana Jarir bin Abdullah adalah di antara orang yang akhir masuk Islam. So, diorang macam rasa kisah ni. Dia bukan orang yang awal masuk Islam, tapi dia antara orang yang akhir masuk Islam. So, bila dia cerita balik,
Benda ni menjadikan ini antara perbuatan akhir hayat Nabi. Akhir hayat Nabi. So mata dia valid. Dan kadang-kadang macam saya kata lah, ada setengah para ulama membezakan ahli tak apa. Ahli sunnah dengan ahli dengan orang Syiah, tajuk ni. Kalau Syiah tak dicek. Syiah pula, dia tak basuh kaki, dia sapu air kat kaki. Terbalik. Dia sapu air pada kaki. Dalam masalah qiraat, memang kita ada qiraat yang membaca wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Ada. Tapi semua para ulama kata walaupun dibaca wa arjulikum tetap basuh. Sebab itu perbuatan Nabi ketika basuh kaki. Kaki dibasuh. Kalau ada sarung, maka disapu. Sekali je. Apa ke? Dia punya kaedah. Apa-apa basuh maksimum 3. Apa-apa sapu hanya sekali. Hatta sapu kepala hanya sekali saja. Dia tak perlu 3 kali. Anything wipe, you wipe your head or your sock or your sarung kaki, then only once. Tak perlu 3 times. Anything you wash, maximum 3 times. Dia punya cara kita nak faham dia punya kaedah. Apa basuh maksimum 3, apa sapu hanya sekali. Okay, baik. Mi'atain, hadis nombor 200, Bukhari Muslim, Arba'a wa Sab'in wa Mi'atain, 274. Anil Mughirati ibnu Syu'bata, daripada Mughirah bin Syu'bah. Qala, beliau berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin fi masirin. Aku dahulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam, dalam satu perjalanan, dalam satu journey, aku bersama Nabi tengah malam. Faqala li, maka Nabi kata kepadaku, maka baginda bersabda kepadaku, Ama'aka adakah kau ada air? Kau ada air? Nabi kata, qultu na'am. Aku kata, ya. Fanazala an rahilatihi, maka Nabi turun daripada kenderaannya. Sebut turun dari kenderaan, pasal memang kenderaan dia macam unta tu tinggi. Turun tu bukan turun macam turun biasa kan. Kalau salah turun patah kaki kot kan. Jadi turun daripada kenderaannya. Famasya hatta tawara fi sawadil lail. Lalu baginda berjalan sampai baginda menghilang dalam kegelapan malam. Aku tak nampak baginda. Thumma jaa, kemudian baginda datang balik. Fa afragtu alaihi minal idawati. Lalu aku tuangkan kepada baginda daripada bekas air. Idawah adalah bekas air yang biasa ada muncung, dia tuangkan untuk Nabi berwuduk. Saya ingat dekat Sudan dulu, saya tak rasa takjub lah dengan satu benda yang cara diorang wuduk. Tak jatuh setitik pun air. Dan bila dia punya bekas air tu kan, muncung halus je. Dia tarik, dia tolak kan. Air tu ngam-ngam jatuh kan. Lepas tu dia start rata kan air. Memang tak jatuh ke bawah. Kita punya menjejeh kan. Satu rumah basah. Menunjukkan kita rajin wuduk. Diorang tak ada. It's not because, ulang balik. It's not because of water dekat sini banyak, sana sikit. It's really about macam teguran Nabi kepada Sa'ad bin Waqqas. Apa membazir ini? Ya Sa'ad ma hadas saraf kan Nabi kata. Lepas dia kata, afil wuduk israf, takkan wuduk pada bazir. Nabi kata, ya, sekalipun engkau di sebelah sungai yang mengalir. Kalau ini sungai, running river, engkau sebelah engkau wuduk macam ni, engkau telah membazir. It's really about the way. Lepas tu kenapa kita belajar penggunaan air untuk wuduk tadi, tak memerlukan untuk seorang tu ambil dengan banyak. Atau sampai basah. Okay? Baik. Faghasala wajahu, lalu baginda basuh wajah baginda. Dan ini kena ingat, bila sebut basuh wajah, dia termasuk dengan hidung dan mulut lah. Pasal itu basuhan wajah. Kenapa mulut dan hidung kadang-kadang tak disebut sekali? Sebab kumur-kumur air masuk hidung, masuk mulut. Sedut air masuk mulut, masuk hidung. Dia adalah termasuk dalam pembersihan wajah. Pembersihan muka. Okay. Faghasala wajahu wa alaihi jubbatun min suf. Dan Nabi ketika itu dah pakai satu jubah daripada bulu, daripada wool. Suf tu wool. Wool Sebab tu sufi is actually datang dari perkataan woolly. Maksud dia macam ni, orang tu pakai kain bulu untuk tunjukkan dia punya tak pakai benda yang halus. Tak pakai sutera, tak pakai kapas, pakai bulu. Gatal kot. Kalau ada orang kena allergic kan pakai bulu. Tapi benda ni kalau kita duduk dalam kawasan apa yang sejuk, happy tau. Bulu tu dia memanaskan badan kita.
Memang sesuai kita pakai ketika mana dalam keadaan tadi. So, jadi sebab tu kalimah sufi datang daripada suf. Maksud dia orang pakai baju bulu. Pasal dulu di kawasan Iraq, kawasan Parsi dan sebagainya, diorang dahulu kumpulan yang kononnya tak nak dunia, nak akhirat je, nak kejar redha Tuhan, tak pakai baju yang elok, pakai baju kain bulu. Wool. Untuk kononnya lah tunjukkan dia hidup kasar, tidak ada lembut, untuk supaya dia sabar dengan macam-macam lah. Okay, jadi Nabi ketika itu pakai satu jubah yang daripada bulu. Jadi kita tak pelik, mungkin kerana nak panaskan badan. Ya. Falam yastati an yukhrija dira'aihi minha. Namun Nabi tak boleh nak keluarkan tangan baginda daripada, mungkin tangan dia kecil, Nabi tak boleh nak tolak tangan baginda sampai boleh basuh tangan. Okey. Hatta akhrajahuma min asfalil jubbah. Sampailah sekali Nabi keluarkan tangan baginda di bawah jubah. Sebab payah nak masuk sini nak keluarkan tangan, keluarkan daripada bawah jubah. Bawah. Mana tak ni macam terbalik kan tu keluarkan tangan bawah untuk basuh tangan. Wa masaha. Kemudian Nabi apa? Faghazala zira'aihi. Lalu baginda basuh dua lengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan wa masaha bi ra'si, Nabi sapu pada kepala baginda. Okay. Thumma kata Al-Mughirah bin Syu'bah, thumma ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Kemudian aku pun tunduk untuk aku cabut dua khuf baginda. Faqala, Nabi kata, da'huma, biarkan kedua-duanya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, sebab aku masukkan dua kaki aku ke dalam khuf tu dalam keadaan suci. Mana kaki aku ketika masuk dalam khuf tu adalah suci. Ini antara syarat. Ini antara syarat yang kena ada bagi orang yang pakai khuf. Maksud dia untuk valid, dia mesti dalam keadaan suci. Dia ada wuduk. Bukan mesti wuduk dulu baru pakai, tak. Dalam keadaan suci. Kalau dia wuduk tadi kanlah subuh tadi kan. Waktu ni ada lagi pakai sarung, start daripada sekarang kiraan dia. When you wear your sarung kaki tadi, stop, dia akan mula di sini sampai malam besok. Walaupun wuduk kita daripada tengah hari tadi. Wuduk dari tengah hari sampai sekarang masih valid. Asalkan kita sarung dalam keadaan dua kaki kita suci. Maksud dia dalam keadaan kita telah pun berwuduk. Okay, baik. Wa masaha alaihima, dan Nabi menyapu di atas kedua-duanya. Tidak basuh tapi sapu. Wa fi riwayatin, dan riwayat yang lain, takhallafa Rasulullah SAW wa takhallaftu ma'ahu. Telah terlewat Rasulullah SAW, dah aku lewat bersama baginda. Maksud dalam perjalanan tu, kan tengah gelap-gelap. Ada gerak awal, gerak perlahan. Jadi Nabi dengan dia gerak perlahan, lambat. Nabi terlewat, aku terlewat bersama baginda. Wa fiha, dan riwayat ini juga tambahan dia. Thumma rakiba wa rakibtu, kan Nabi pun menunggang, aku pun menunggang. Fantahaina, mana selesailah. Wuduk tadi dah selesai. Dia sapu khuf tadi selesai. Tapi sambungan dia, fantahaina ilal qaumi, lalu kami sampai pada orang ramai. Wa qad qamu fis salah, dalam keadaan mereka semua dah bangun dalam solat. Sampai-sampai Nabi dah pergi bersihkan diri dan sebagainya, sampai-sampai orang semua tengah solat. Okey. Mughirah cerita. Hadis yang sama tapi riwayat tambahan cerita Mughirah. Maksud dia tadi dia ceritakan straight kepada dia pergi wuduk kan dengan Nabi SAW. Sekarang ceritakan lepas wuduk tadi apa jadi. Dan dia naik menunggang balik sampai dekat orang ramai. Tengok-tengok dia orang dah berdiri dalam solat. Yusalli bihim Abdurrahman bin Auf. Solat bersama mereka ketika itu Abdurrahman bin Auf. Wa qad raka'a bihim raka'atan, dan dia telah rukuk bersama mereka satu rukuk. Maksud dah rakaat yang kedua lah. Rakaat pertama dah lepas, ini rakaat kedua. Falamma ahassa bin nabiyyi dhahaba yata'akharu. Lalu bila dia terasa akan Nabi SAW datang, maka dia pun mula apa? Berundur. Dia back off diri dia untuk meletak Nabi jadi imam dekat depan. Fa'au ma'a ilaih, maka Nabi beri isyarat kepada dia. Maksud dia, teruskan. Fasalla bihim, maka dia pun, Abdurrahman bin Auf, solat dengan mereka. Nabi pun solat jadi makmum. Dekat sini, antara dalil bahawa orang yang utama boleh solat belakang orang kurang utama. Contoh katakanlah, yang depan kita ni Syekh Abdul Rahman As-Sudaisi.
Kan Syekh besar daripada Saudi Arabia datang sini, kita dengan dia confirm lah dia best lagi baca, dia lagi bagus dari segi kedudukan, tapi kita boleh jadi imam kat atas dia. Macam inilah Abdurrahman bin Auf takkan banding dengan Nabi, tapi dia jadi imam kat atas Nabi SAW. Nabi makmum, dia imam. Falamma sallama, bila dia bagi salam, itu Abdurrahman bin Auf bagi salam, qaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berdiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qumtu, dan aku pun berdiri sama. Pasal aku lewat bersama Nabi. Faraka'na rak'atal lati sabaqatna. Maka kami telah rukuk atau solat rakaat yang telah terlepas pada kami. Sabaqatna, yang terlepas. Pasal dia masuk rakaat kedua. So dia terlepas rakaat pertama. So dia orang solatlah solat tersebut. Tambahan lagi, ini tambah maklumat je. Cuma kat sini yang kita boleh belajar adalah boleh untuk makmum yang kurang, imam yang kurang utama menjadi imam, dan orang paling utama duduk jadi makmum. Tak salah. Kalau tak kita kata kena sentiasa Nabi dekat depan kan, tapi dekat sini Nabi suruh teruskan. Okay. Dan boleh untuk makmum itu, imam itu bila nampak keadaan dia berundur. Dan Abu Bakar sendiri radhiyallahu anhu pun pernah berundur, tapi Nabi suruh dia teruskan berundur sebab nampak Nabi SAW. Tapi yang ini, yang tu dia jadi dia Nabi masih rakaat pertama. Yang ini Abdurrahman bin Auf dah rakaat kedua. So dia nak reverse juga bagi Nabi kat depan. Wa fi riwayat yang lain, annahu ghaza ma'a Rasulillah Tabuk. Bahawa dia memang boleh tukar. Actually kalau dia kata rakaat yang sama boleh tukar. Contoh kalau imam tersebut tak boleh baca, dia sangkut kan, boleh je dia undur, makmum belakang ke depan take over. Macam kisah Umar kena tikam ketika dia solat subuh tahun 35 Hijrah, dia takbir Allahu Akbar. Betul kan, hari ni kan ada orang share cerita pakcik tu terkejut, dia tengah solat ada orang jatuh daripada siling. Ada kan? Lepas tu pakcik tu tertengok, lepas tu dia sambung solat balik. Ada orang kata, sambung solat balik. Asalkan dia tak bercakap, solat dia masih lagi berjalan. So kisah dia, bila Umar solat pada tahun 23 Hijrah. 23 Hijrah, dia jadi imam subuh. Allahu Akbar, dia solat. Tiba-tiba datang Abu Lu'lu'ah al-Majusi, tikam perut dia. Koyak ni. Umar tumbang. Bila Umar tumbang, zaman tu tak ada lampu macam ni. Seorang tak tahu apa jadi kat depan. Umar dah takbir tapi tak sambung bacaan. Seorang di belakang, saf belakang, Subhanallah, Subhanallah. Apa ni kan? Baca takbir tak ada baca apa. Semua dah tasbih. Yang kat depan pula sibuk main kejar-kejar dengan orang yang tikam Umar. Main kejar-kejar sungguh lah. Bukannya tu. Faham tak? Langkah 3 beralih. Tak ada masalah situ. Bahkan Abdurrahman bin Auf, dia lah yang melemparkan kain. Tu tak ada selempang, kena buat selempang kali. Berguna untuk lempar kat orang. Dia lemparkan dekat Abu Lu'lu'ah. Sebab tu kawan tu terserkup. So dia takut kena ni, dia bunuh diri. That guy. Dia orang Majusi, orang Parsi. Cuma jadi hamba dekat Madinah dulu. Dia bunuh Umar. So jadi bila dia bunuh diri, diorang ketepikan Umar, Abdurrahman bin Auf terus jadi imam, sambung solat. Okey. Sambung sebab dia tak matikan orang belakang, tak batal. Dia tak kata, batal-batal imam kena tikam. Tak ada. Orang hanya tahu Umar dah kena tikam lepas solat. Diorang dengar bunyi gelik-gelik depan kan. Tasbih tak boleh gerak. Once you enter solat, tak boleh gerak. Tak boleh batal dengan sesuka hati. Jadi apa jadi? Diorang tunggulah. Sampailah lepas solat, Abdurrahman bin Auf jadi imam, baru tahu Umar dah kena tikam. Itu kadang-kadang dalam kes ini, bila orang kata tak boleh gerak lebih 3 langkah lah, apa benda lah. Diorang kena ukur kata-kata diorang dengan perbuatan para sahabat. Dalam perkara-perkara apa? Perkara-perkara darurat. Contoh macam anak kita, orang rangkak nak keluar ke belakang. Takkan dia tunggu je. Apalah. Redha je lah. Mana boleh macam tu? It's not for you to do that. Salah kot. Pergilah ambil anak tu, letak balik, sambung solat. Tak batal pun. As long as you didn't say anything. Selagi tak bercakap.
Lagi tak bercakap, solat anda jalan. Bercakap je, batal. Sebab tu dia orang tak bercakap. Orang belakang tasbih subhanallah. Seorang pun kat depan tak bagi tahu apa jadi kat depan. Seorang pun tak cakap. Lepas solat baru tahu. Itu kaedah. Jadi memang bertukar imam tu boleh. Ikut keadaan tadi. Cuma dalam bentuk yang Abdul bin Auf tadi yang Nabi suruh teruskan, diorang dah solat 1 rakaat. Kalau dia kata boleh tukar sekalipun, Nabi masuk, Nabi akan solat sampai pada rakaat yang tu diorang bagi salam lah. Kena habiskan solat dia. Dia tak boleh ikut imam dah. Tak boleh ikut imam. Atau tunggu sampai imam, tunggu duduk sampai imam bagi salam, baru bagi salam bersama imam. Itu kaedah dia. Okey, baik. Okey, dari riwayat yang satu lagi pula, annahu ghaza ma'a Rasulillah, bahawa dia iaitu Mughirah bin Syu'bah telah pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang mana? Perang Tabuk. Ini perang yang paling jauh Nabi pergi. Sampai sepadan Jordan. Walaupun pertempuran tak terjadi sebab tentera Rom tak datang. Ketika pergi tu, qala al-Mughirah tu berkata Mughirah, fatabarraza Rasulullah qibala al-ghaiti, maka telah menghilang, berlindung Rasulullah SAW ke arah tempat buang najis. Ghaid ni tempat buang air lah. Pasal kita sebutkan tu kan tandas. Dalam bahasa Arab ni, dia masuk dia tempat yang jauh dari orang untuk buang air. Tak macam kita. Kita ada bilik mandi macam tu. Tandas tutup. Tandas diorang kawasan terbuka. Pergi belakang sana. Saya tak nak ajak tengok cerita Hindustan. Tapi ada satu cerita Hindustan. Dia toilet. Pernah tengok tak pernah? Okey, cerita tu kisah benar. Toilet tu berdasar kisah benar. Di mana suami dan isteri bawa failkan perceraian. Sebab si isteri ni datang daripada bandar. Dalam bandar, rumah ada toilet dalam rumah. Dalam rumah tu ada toilet. Perkahwin dengan lelaki ni, kampung dia, toilet dia, okey ni kampung, toilet dia kena pergi tempat lain. Semak-semak. Jauh sikit. So first malam pertama, tengah-tengah malam, dia tidur, tiba-tiba pintu tingkap kena ketuk. Buka-buka mak mertua tengah pegang pelita. Jom. Ajak keluar pergi buang air. Dekat nu, jalan nu. Zaman Nabi pun macam tu tempat dia. Tempat buang air dia macam tu. Pergi jauh. Dia akan buang tepi-tepi rumah orang, tak boleh. Dia pergi tempat jauh. Itu betul. Ghaid. Ghaid tu nama tempat kita buang air. So Nabi menghilang ke tempat buang air. Fahamaltu ma'ahu idawatan qabla salatil fajri. Lalu aku bawa bersama baginda, aku bawa bersama baginda satu bekas air itu, dan benda berlaku sebelum solat fajar. Wa fiha, dalam riwayat tersebut juga, wa ghasala yadayhi thalatha marratin, dan baginda basuh tangan baginda 3 kali. Thumma ghasala wajhahu, kemudian berbasuh muka baginda SAW. Wa fiha, dalamnya juga, fa'afza'a dhalikal muslimuna fa'aktsaru tasbih. Lalu terkejut perkara itu orang Islam. Maksudnya bila Nabi sampai, diorang tengah solat, orang ramai macam terkejut. Diorang pun bertasbih, subhanallah. Macam nak suruh tukar kan, tapi Nabi teruskan. Falamma qada Nabi salatahu, maka apabila telah selesai Nabi SAW solat baginda, aqbala alaihim, baginda pun menghadap pada para sahabat. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, ahsantum, kalian telah bagus. Au qala qad asabtum, kalian telah tepat atau betul. Yubaghituhum ayan sallu salata liwaqtiha. Baginda menggalakkan atau suka mereka ni untuk solat pada waktunya. Daripada mereka tunggu Nabi lambat sangat, tak datang, diorang solat dulu. Itu Nabi kata kepada mereka asabtum. Nabi galakkan mereka buat macam tu. Walaupun kita kata, tertinggal Nabi kot. Takkanlah tinggalkan Nabi. Okey, baik. Okey, wahid wa mi'atain, Muslim, arba'a wa sab'in wa mi'atain, an Mughirah bin Syu'bah, radhiyallahu anhu, anna nabiyya, wa Nabi SAW, masa ala khuffaini wa muqaddami ra'sihi wa ala al-imamati. Bahawa Nabi SAW telah menyapu pada 2 khuf. Okey, permulaan kepala dia ni. Ni yang kisah Melayu ni. Sebenarnya bila orang tu pakai serban, dia sapu atas ni dan sapu atas ni. Bukan sapu ni je. Yang orang kita kan, Melayu kita kan ambil
Pek air kan dekat jambul ni kan. Sebenarnya kalau serban kita ada, tolak belakang sikit, sapu sini kan air pasal tangan, sapu sini dan sapu di atas serban. Bukan sapu sini je. Sapu di atas serban. Mana serban tak payah tanggal. Serban tak payah tanggal. Sapu di atas serban. Sama macam sapu di atas sarung kaki. Cuma para ulama bercurang pendapat, adakah ketika sarung serban tadi kena dah ada wuduk macam sarung kaki? Ada khilaf. Ada yang kata tak timbul tajuk, ada kata ya, kena sama macam keadaan khuf tadi. Kalau khuf dimasukkan dalam keadaan bersih, maka kepala kita pun, kita nak sapu di atas serban, mesti dah dipakai dalam keadaan kita dah ada wuduk. Bukannya dalam keadaan tidak ada wuduk. Wallahualam, tu ada khilaf sikit. Okay. Rawahul Bukhari. Yep. Perempuan, kalau anda kata dia tempat yang payah, maksud dia tempat yang sukar. Erti kata lain, lelaki-lelaki ramai lintas, dia boleh ambil air sikit ke ubun-ubun, kemudian sapu di atas tudung dia. Tak perlu dia buka. Kalau boleh atas serban, boleh atas tudung pada tempat yang terbuka. Takut orang tengok aurat dia kan. Tapi kalau anda kata tempat tertutup, dia kena pakai macam biasalah. Kena buka lah. Unless diorang setengah para ulama mengatakan ya hukum tudung macam hukum sarung kaki. Allahu a'lam. Okay, tapi pada asalnya memang kalau perempuan tu berada di kawasan khalayak ramai sebagainya, dia payah nak berwuduk kan. So dia boleh je pasahkan sikit dekat ubun-ubun dia, kemudian ambil sapu dekat atas tudung sahaja. Tak perlu dia buka tudung dia. Tak perlu buka tudung. Tak. Imamah. Serban. Ni kita boleh expand. Dia kata tadi, dalil tu panjang ni, jangan expand. Kalau kita expand ni kan macam-macam benda masuk. Topi cowboy lah. Nanti ada datang pakai topi, topi Jepun tu. Kita gelakkan dua. Baik. Rawahu Bukhari an Amr bin Umayyah ad-Damri. Diriwayatkan hadis ni oleh Bukhari daripada Amr, bukan daripada Mughirah bin Syu'bah, tapi daripada Amr bin Umayyah ad-Damri. Okey. Bab fi muddatil mashi, bab mengenai tempoh penyapuan. Kita sebut dia kan. Mana berapa lama valid untuk kita sapu-sapu tak payah basuh kaki. Okey. Isnain wa mi'atain 202, Muslim Sitta wa sab'in wa mi'atain 276. An Shuraih ibn Hani, daripada Shuraih bin Hani. Qala, beliau berkata, Ataitu Aisyah radhiyallahu anha. Aku telah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. As'aluha 'anil mashi 'ala khuffain. Aku nak tanya dia mengenai menyapu pada dua khuf. Nak tanya mengenai menyapu pada dua khuf. Faqalat, maka berkata Aisyah tu, Alaika bini Abi Talibin. Alaika bini Abi Talibin fasalhu. Dapatkanlah engkau ibni Abi Talib. Ali bin Abi Talib. Anak Abu Talib. Fasalhu, maka tanya dia. Fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana sungguh dia dahulu bermusafir bersama Rasulullah SAW. Okey, ini hadis ni, bab ni, ini di antara satu penghormatan yang diberikan oleh setiap sahabat satu sama lain. Dalam konteks masalah perkara yang kawan tu tahu dia tak tahu. Sebab Aisyah radhiyallahu anha, dia kata suruh tanya Ali bin Abi Talib. Sebab dahulu Ali bin Talib banyak musafir dengan Nabi SAW. So dia tahu akan perbuatan menyapu pada khuf Nabi macam mana. Atau masa tempoh yang Nabi benarkan banyak mana. So maksudnya kalau kita lihat dekat situ, Aisyah radhiyallahu anha dia isteri Nabi. Tapi dia tak ada macam claiming tahu semua benda. Dan dalam contoh kalau hadis yang lain dalam Sahih Muslim, nanti kalau kita sampai hadis tu, hadis berkenaan solat malam. Orang datang tanya dengan para sahabat Nabi SAW, Ibnu Abbas lah. Diorang kata jumpa Aisyah. Sebab orang yang paling tahu solat malam Nabi adalah Aisyah. Sebab Nabi solat malam di rumah. Nabi tak solat di masjid. Solat malam di rumah. Sebab tu Aisyah paling tahu. Sebab tu diorang tanya Aisyah. Tanya Aisyah. Aisyah ceritakanlah. Faham tak? Jadi macam diorang respecting each other. Dia kat mana, dia kat mana, dia kat mana. Yang kita tak, semua kepala tahu. Semua aku tahu kan. Kau jangan tanya lain, tanya aku. Itu salah lah. Setiap orang ada pakar bidang masing-masing. Ini penghormatan diberikan bila Aisyah radhiyallahu anha kata tanya Ali, tanya Abdi ibn Abi Talib. Dan lalu fasalnahu, kata Shuraih bin Hani, kami pun tanya kepada dia.
Faqala, maka dia kata, ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menjadikan, membuatkan Rasulullah SAW thalathata ayyamin, 3 hari, walayaliyahunna, dan malam-malamnya, mana 3 hari 3 malam, lil musafiri, untuk orang musafir, atau macam kita sebut tadi bersamaan dengan 15 waktu solat. 15 waktu solat. Wa yauman wa lailatan lil muqimi, dan sehari semalam untuk orang yang mukim, yakni tidak bermusafir. Ini di antara perkara benda yang masuk dalam konteks masa. Kalau kita buat dekat rumah pakai macam ni kan, sehari semalam. Kalau anda kata kita buat kita musafir 3 hari 3 malam. Ini berguna kalau contoh macam perempuan yang dalam pantang pakai stokin kan. Dia boleh buatlah sapu. Kalau dia dah boleh solat sebenarnya kan, dia boleh sapu. Tapi dengan syarat tadilah. Sehari semalam je lah. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Okay, lepas tu dia kena renew. Maksud dia kena tanggal, wuduk balik, sarung balik. Second day kena macam tu. Maksud dia kalau 5 kali solat, maksud dia valid. Kalau dia mula dengan Zuhur, Zuhur besok dah tak boleh dah. Zuhur besoknya tak boleh dah. Kalau dia mula lepas Asar, Asar besok tak boleh dah. Okay? Maksud dia 5 kali solat. Okay? Baik.